Good morning everyone. So hari ini 13 September 8.20 pagi. Janganlah review tadi pergi. Ah? Kenapa? Review. Oh ya ke tak boleh? Kita kan privacy. Bukannya nak upload terus. Yalah. Kita bersempena dengan cuti hari Malaysia, kita akan pergi ke sebuah tempat yang sangat luxury. Luxury. What? Bro, what are you talking about, man? Luxury. Luxury. Okay, so kita akan bergerak sekarang. Perjalanan mengambil masa selama 5 jam. 6 jam. 6 jam. Okay, Bye. stay tuned. Bye. Hello, hi guys. Sekarang kita dah sampai Kuantan, tapi sangat jam ya. Lepas pada tu Mami takut. Apa kan? Ke Kuantan lah. Dan kita ada lagi 2 jam lebih lagi nak sampai. Sambil mendengar Ada orang yang podcast sembang seram ya. Okay guys, aku dalam 7 minit lagi nak sampai ke Tanjung Jara Resort. Tapi sebelum check-in, kita orang tak makan apa-apa lagi. Jadi kita orang berhenti dekat, ada satu kedai makan ni dekat dekat dengan Tanjung Jara. Nak tapau makanan dulu, barulah kita orang check-in. Dia check-in dia pukul 4. So harap-harap dah tak ramai lah, sebab kita orang pun macam dah lambat sini. Macam aku takut tak ada apa-apa kat depan sana. Guys, dia dah ada list setiap hari guest yang akan check-in. Kita dah sampai guys. Ada dalam tadi ramai juga. Penuh tak tadi? Ramai je. Private resort. Alright, thank you. Welcome to Tanjung Jara Resort. Thank you. Kami buat steamboat dan yakiniku lah. Last kami ada nelayan restoran. Kami buat lunch 12-5 mix western nation. Malam-malam pukul 10 kami buat western punya. So untuk breakfast dengan lunch, Puan Encik Farah boleh walk in saja. Hanya untuk dinner je kena buat booking. Especially this one lah, kena buat booking sebelum 7 bulan 11, 17 10. Sampai bulan 12 kami akan tutup lah.
Tempat renovation lah. Renovation. Lagi satu tengah-tengah slow kan. Hujan-hujan tak ada orang datang sangat. Itu memang setiap tahun lah dia akan tutup. Start tahun lepas. Start tahun lepas baru So, staff ni dia bagi 2 option lah, nak ambil lift ataupun transfer ke property lain. Oh. Sebab kat KL pun ada 5 property. Benda orang city hotel lah. Dia bukan macam resort lah. Bukan ni lah. Ni under YTL punya ni lah yang kat KL tu. Betul. Pergi ke adik-beradik lah. Okay guys, ni bilik kita orang. Kau rasa ni bumbung kot. So dia ada basic things lah. Ni toilet dia. Okay, besar. Sinki. Okay. Towel ada 3. Ada bathtub. Ni tempat shower. Dan juga dia punya toilet lah. Memang besar gila lah. Okay, kita ada coffee maker, Maggi. And kat dalam ni just basic. Okay, ada iron, ada bag ni. Bathrobe. Katil, ni dia punya tempat tidur dia. So ni ada meja, ni ada katil ni sebenarnya untuk reading. Tapi kalau korang nak dah ada double katil tapi nak tidur dekat katil ni, korang kena bagi tahu. Nanti dia akan pasang cadar lah. So keadaan the whole room. Okay, since kita orang dekat tingkat 2, so kena naik tangga sikit tapi taklah letih. Okay, ni view dia from our room. Nanti petang, sebabkan kita orang ni check in hari Sabtu, so petang ni akan dah high tea kampung live. Dia setiap Sabtu dekat bawah tu. So kalau korang nak join, dia macam ada traditional punya activities, high tea and so on, korang book lah hari Sabtu. So tu saja review. Okay, so far memang puas hati sebab bilik luas. Kita sekarang kejap lagi nak turun pergi high tea. Dia punya aktiviti dia. Okay. So hari Sabtu ada kampung live pukul 5 sampai pukul 6 je. Yang lain-lain tu ada aktiviti yang kena berbayar, yang berbayar. Okay guys, kita nak pergi kampung lifestyle. Aku ni dah lah introvert. Pergi tempat ramai macam ni. Aku record je lah. Dalam keadaan malu. Dekat keadaan malu-malu ni aku record ramai hari ni sebab weekend. Ni extrovert ni. Saya nak berurut. Tak payahlah, buat malu je. Kenapa? Malu. Ramai lah orang. Aku pakai sepak Jepun je ni. Sebenarnya datang nak makan je. Minum dulu. Tarik. Okey. Satu ke dua? 2. Cute. Aduh, member nak murut lah. Ya, normalnya.
semua benda ada kat sini. Ada karaoke room, Yang ni apa? Hancung kan? tennis court. Serambi. Hancung. Ni bilik mahal sikit lah, sea view. Tahu lancung ke apa. Kita orang bumbung je. Jadi duduk pun berbumbungkan. Angkasa kelap pun tak nampak sea view belah sana. Beach warning flag system. Sekarang flag colour kuning. So medium hazard boleh mandi lah. Kalau merah tak boleh. Rasa di satu tempat tu macam ada penalti yang tak duduk ke lah jalan. Okay guys, kita sekarang dekat pantai Tanjung Jara Resort. Memang best sebab tak ada orang sangat. Sebab ni private beach. Okay, pantai apa lah ni orang panggil? Aku tak tahu tu pantai apa. Pantai Tanjung Jara, Suhati lah. Letak je lah nama. Orang suka nama apa. Kalau bawa kucing ni, hui, happy sangat. Tapi aku tak ada duit lah nak check in kon kucing aku kat sini. So kolam dia buka pukul 8 pagi sampai 7 malam. Dekat sebelah kolam ni ada restoran nelayan untuk dinner, lunch or dinner. Kolam ni ada 3 jenis. Satu kids punya, adult 1.6 meter, ada lagi satu 3 meter. 3 meter, aku tak tahulah kat belah mana. Okay, so daripada kolam ni pun korang boleh turun ke pantai. Shower. Tu lah. Untuk romantic dinner. Ya, kena booking tapi takkanlah aku nak romantic dinner dengan dia ni. Haish, terus jadi dinner yang mengerikan. Ni pula tennis court. Basketball, boleh main basketball, pickleball, tenis, badminton janganlah. 24 hours 24 hours. Gym 24 hours. Dia sediakan equipment dekat dalam gym. Okay, aku nak try main malam ni. Harap tak ada orang sailang lah. Kitanya pemain pickleball profesional. Tak boleh ada orang lain. Tak boleh ada orang lain takut melayang masuk dalam lautan. Review aku dekat sini, dia tak panas cahaya matahari. Tapi Farah kat atas tu. Farah. So dia punya tempat dinner dengan kampung live tu, dia tak panas cahaya matahari sebab dia ada banyak pokok. Tapi dia tak ada angin. So aku tak tahulah kalau orang yang makan dinner kat situ berkicap ke tak berkicap lah. Sebab kita orang tak ada ambil dinner. Buffet dinner dia berapa? 150 150 per pax. Tapi kena book awal. Sini. Basuh kaki dulu. Kaki-kaki yang banyak dosa tu basuh dulu. Ni nama dia apa? Tempayan. Tempayan lah. Betul lah ni. Tempayan basuh kaki dulu. Belum naik ke rumah. Kaki aku dah bersih. Tak payahlah Adul. Aku tak boleh ni kehidupan terlalu klasik ni. Okay. Ni untuk yang tak ada air. Kelantan dengan Selangor boleh pakai taktik ni. Bodohmu. Mu tak boleh kecek mana molek ke? Air karat dengan tak ada air. Dekat sebelah kita tak ada orang kan? Aku tak tahulah kalau orang tua yang pakai wheelchair rasanya kena duduk bawah lah. Dekat atas ni macam tak elderly friendly.
Okay guys, nak cari sunrise tapi sunrise tak ada. Yang jumpa datang ni pula. Tengok ada 4 ekor. 4 ekor kat atas dengan 1 ekor kat bawah. Guys, nak review dia punya laksa. Tawa guys. Ya, nasi lemak dah. Sambal dia macam, tak, saya rasa macam tak sama dia. Bukan, tak tahu awak rasa lah. Tak. Okey lah. 5/10. Kopi, laksam, negatif 3/10. Okey. Kenapa kata dia bagi tu? Memang twin lah. Memang twin. Ya, ni bilik dia. Menghadap playground. Menghadap playground sebab memang sesuai lah sangat-sangat. Tolonglah. Kita orang tak bawa kanak-kanak. Okay lah. Aku rasa terkejut Hyatt Regency macam ni weh. Ini macam hotel 3 bintang je. Tapi harga macam 5 bintang. 600 lebih kan? 600. Harga dia RM622 untuk 1 malam. Which is mahal juga. Guys, Kuantan sekarang tengah hujan. Aku menyesal duduk Hyatt Regency sebab macam hostel gitu. Lepas tu lama nak mampus orang kat Pisang Pedas. Kita orang makan kat lotek. Ya kami mana? Sahwi Aziz Pandit. Apa dia yang dia asing kan? Sikit. Kat mana? Ha?
Sedap ke? Right. Okay.